bush yang lama dia tu dah rosak. Hai, tip 1 minit hari ni. Okey, hari ni saya nak tunjuk dulu, tengok kat tangan saya ni. Okey, ini sebenarnya bush. Okey, bush untuk trailing arm ni, Pro 2 Kenari ni. Okey, owner ni dia datang minta kita check barang bawah sebab dia nak restore balik handling dia. Sebab handling dia memang tak sedap dan ada bunyi lah. Jadi bila kita check memang betul bush yang lama dia tu dah rosak. Okey. So kat sini apa yang saya nak kongsikan adalah ramai orang bagi tahu saya tukar bush ni murah. Sebenarnya saya nak bagi tahu anda, saya nak bagi anda faham betul-betul. Okey, bush ni kita nak tukar boleh. Ada kereta yang boleh tukar, ada kereta yang tak boleh tukar lah. Kena tengok part ni. Okey, untuk kereta yang boleh tukar, saya nak tunjuk dulu. Nampak? Kita ada proses dia. Proses dia kita nak buang balik bush kat sini. Kita nak masuk balik bush yang baru. Setiap proses keluar masuk bush nanti, ni bush masuk ni semua ni, ada upah tau. Ada upah. Maksudnya kalau satu bush tu kita pump biasanya RM20-30 tau. Satu. Kalau dua, kalau tiga, darab lah 3. Betul tak? Itu sebelah. Kalau 12 darab 6. Jadi contohlah kalau RM30 contoh. 30 darab 6 berapa? Dah ada 180 kat situ. Upah saja. So upah tu pergi tambah dekat kos pula. Jadi nampak tak? Itu kos untuk siapa yang nak tukar bush. Jadi kena faham. Sebab bila kita bagi quotation je, dia orang ramai silap faham. Ni kenapa harga lebih mahal? Kenapa harga ni lebih kurang tukar sketul yang baru je? So di sini saya nak ingatkan, saya nak tekankan supaya semua orang faham dia ni. Okey, satu. Nombor 2, bukan semua part berbaloi untuk kita tukar bush. Bukan semua part. Contoh, kalau lower arm Pro 2, seeloknya tukar terus lower arm sketul lah. Janganlah tanya nak tukar bush. Kenapa? Sebab kos kita tukar bush lebih kurang je dengan kos beli lower arm OEM tau. OEM yang baru, sketul. Jadi tukarlah terus. Kecuali lower arm anda tu memang harga dia tersangat mahal. Biasa untuk kes-kes yang lower arm tersangat mahal ni, kami memang akan suggest tukar bush lah. Contoh kereta-kereta konti lah banyak. Jadi untuk kes-kes kereta-kereta konti ni, kebanyakan dia memang kita akan pump bush ni. Sebab ramai orang yang masih lagi silap faham. Dia ingat tukar bush ni akan jauh lebih murah. Tak. Sebab tukar bush dia ada dia punya penambahan kerja. Senang cerita macam ni lah. Kalau kereta anda tu anda nak restore balik, nak buat bagi sedap balik, yalah sekarang kereta pun mahal, betul tak? Nak beli pun mahal, harga barang pun mahal. Jadi nak cuba jimat apa yang ada, nak cuba baiki dulu. Jadi anda boleh bawa datang ke Fizi Motorsport. Kami di sini, kami akan cek dulu betul-betul. Kita akan tunjuk satu-satu. Bang, ini rosak. Bang, ini rosak. Kita akan tunjuk. Tapi saya tak akan paksa anda buat semua. Biasanya kami akan cek satu-satu. Oh, ini rosak, ini rosak. Kita akan senaraikan. Selepas kami senaraikan, baru kami akan buat sebut harga. Lepas kami buat sebut harga tu, barulah kita akan terangkan kat customer kita, bang ini rosak harga ini. Lepas tu jangan buat semua. Pilih dulu mana part yang penting, kita buat yang ni dulu. Bulan depan kita buat yang lain pula. Bulan seterusnya kita buat yang lain pula. InsyaAllah cukup. Lepas tu kereta anda macam baru balik. Jadi kalau kereta ada masalah, boleh bawa datang ke Fizi Motorsport Sunway Ipoh. Selamat hari ni settle.